Ustaz akan kongsikan kepada anda, itu satu amalan iaitu panggil 1001 hak. Dan mana 1001 hak ni adalah merupakan amalan dia panggil multifungsi untuk golongan itu. Boleh guna untuk pengasihan, boleh guna untuk perlindungan, boleh gunakan untuk kerisikan, pelarian, apa-apa saja dan semua. Boleh guna atau 1001 macam lah anda boleh gunakan. Dan di samping itu juga dan semua, di samping itu Ustaz akan kongsikan pada anda dan Ustaz bagi cara percuma iaitu gedung gaib. Gedung gaib ni yang mana amalan ni tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan amalkan amalan gedung gaib ni, anda akan dapat segala hajat anda akan dikabulkan Allah Ta'ala, dan segala kejahatan tidak akan dapat singgah pada badan anda, hatta bercakap badan anda, hatta keluarga anda atau orang yang duduk dekat dengan anda. Dan segala niat-niat buruk orang lain tidak akan tercapai. Untuk masa ada orang hasad, orang ada hasad nak rosakkan anda, maka dia tidak kecapaian atas apa niat dia tersebut. Dengan amalan ini insya-Allah tuan-tuan semua, kalau anda nakkan amalan gedung gaib tersebut, anda kena join 1001 hak insya-Allah pada Sabtu ni. Kita jumpa jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.